Brutal truth, ada RM1 juta dalam EPF pun belum tentu cukup untuk bersara dengan tenang. Sebab masalah sebenar bukan berapa banyak duit yang anda ada, tetapi berapa lama duit itu perlu bertahan. Bayangkan Encik Farid bersara pada umur 60 tahun. Dalam akaun EPF, dia ada RM1 juta. Nampak banyak. Tetapi hidup selepas gaji berhenti baru bermula. Kalau Farid perlukan RM5,000 sebulan, dia perlukan RM60,000 setahun. Tanpa mengambil kira inflasi, RM1 juta hanya bertahan sekitar 16 tahun. Bermaksud pada umur 76, wang itu mungkin habis. Kalau dia hidup sehingga 85, ada 9 tahun yang belum dibiayai. Dan ini kiraan yang masih baik. RM5,000 hari ini tidak memberi benda yang sama 15 tahun lagi. Makanan naik. Rawatan naik. Kos menjaga diri juga naik. Inflasi tidak pernah bersara. Jadi jangan lihat EPF hanya sebagai jumlah wang. Lihat ia sebagai mesin yang perlu menghasilkan pendapatan bulanan. Fungsinya ialah menjadi asas kewangan apabila gaji berhenti. Tetapi satu sumber mungkin tidak cukup untuk semua keperluan. Selepas bersara, duit anda perlu melakukan 4 tugas, membayar hidup harian, melawan inflasi, menanggung kos kesihatan, dan bertahan sepanjang hayat. 1 tabung. 4 tugas besar. Sebab itu soalan yang betul bukan berapa banyak EPF anda akan ada. Soalnya berapa pendapatan bulanan yang jumlah itu mampu hasilkan tanpa cepat habis. Semak 3 nombor, perbelanjaan bulanan, tempoh wang perlu bertahan, dan pendapatan lain yang masih masuk. Tanpa 3 nombor ini, angka EPF hanyalah nombor besar di atas skrin. EPF bukan pelan persaraan yang lengkap. Ia salah satu aset dalam pelan. Pelan sebenar menyusun simpanan, pelaburan, pendapatan, dan perlindungan kesihatan supaya setiap ringgit ada fungsi. Jadi, cukup untuk gaya hidup apa, selama berapa tahun, dan dalam keadaan bagaimana? Jangan tunggu umur 60 untuk tahu jawapannya. Follow creator untuk lebih banyak strategi keuangan.